Tengah-tengah hujan ni aku nak tunjuk orang kedai viral dekat Paroi Yaya, berbelakang dengan Stadium Paroi. Jom kita tengok macam mana. Sekian lama aku pusing-pusing, aku masih tak jumpa lagi kedai yang viral dekat Paroi tu. Tapi bawa besar guys, bazar dekat Stadium Paroi ni. Penat aku cari ni. Setelah aku pusing satu Stadium Paroi ni, aku jumpa ni. Ini lah nasi goreng viral tu, nasi goreng daging berapi. Tengok dia punya nasi goreng. Kada. Tu yang tengah masak ni, tu pun dah habis. Bang, sodok tu bang. Sodok tu bang. Teh puasa ya ada bang. Teh puasa ya ada bang. Kalau bukan bulan puasa nak jumpa mana? Bulan puasa pun ada bang. Kita main datang kat kedai bawah Stadium Paroi. Bawah Stadium Paroi sana Ya, betul bang. Baik, oh, teh bulan puasa kat atas. Betul. Oh, so okey, baik tu bang. Lain daripada nasi goreng daging yang berapi dekat sini, dia juga ada kuih sopang guys. Kuih sopang ni orang ni 9 tahun dah. Dapat. Kalau korang datang dekat Stadium Paroi ni, tak ada benda lain yang korang patut cari selain daripada nasi goreng daging yang viral ni. Kau gila, kedai dia daripada siang tadi pukul 3 lebih dia start buka sampailah pukul 6 lebih ni. Kau tengok non-stop orang ni masak. Bang ni dah trip ke berapa masak bang? 20. Serius lah? Dah nak habis lah. Dah nak habis lah? Ni last call lah ni? 25 trip satu hari. 25 trip satu hari. So nampak tak? 25 trip satu hari, kalau kau datang serbu habis gone. Dia saya tak kata korang kedai dia paling viral. Kau tengok nasi yang dah siap, orang order 10 bungkus, tinggal tunggu nak pick up. Asal dia buat 25 trip masak. Kali ni dah 26 trip. Lagi masuk lagi satu trip, 27. Settle.